Hi guys, welcome back to Berkejap. Ini adalah Nothing 3A. Bila kita bercakap tentang smartphone Nothing ni, dia sentiasa berbezalah dengan brand-brand yang lain. Dia macam totally berbeza dengan smartphone mid-range yang lain. Dan kalau anda tanya, adakah Nothing 3A ni banyak yang di-upgrade dari Nothing 2A sebelum ni? Sejujurnya, tak banyak sangat. Design dia pun ada buat refinement yang minor je. Bahagian kamera ni, dia just panjangkan sikit je dari yang sebelum ini. Tapi yes, aku lebih suka design yang sekarang. Nampak lebih minimalis, nampak lebih premium. Walaupun dia buat perubahan sedikit je pada bahagian kamera. Dan telefon ni besar tau. Dia punya size lebih besar sedikit daripada iPhone 16 Pro Max. Dan yes, dia terasa sangat solid, terasa berat. Tak rasa macam smartphone yang murah. Itu yang buatkan aku suka tentang smartphone Nothing 3A ni. Dia nampak premium bagi smartphone bawah RM2,000. Dan dia punya back cover ni sekarang dah menggunakan material kaca lah. Cuma dia bukan kaca yang sepenuhnya macam pada smartphone flagship tu. Dia still ada campuran plastik sikit. Cuma lebih better lah daripada Nothing 2A yang sebelum ni yang terasa sangat plastik. Display dia sedikit lebih besar dari sebelum ini. Sekarang 6.77 inci dan kalau tengok bezel dia agak tebal juga sebenarnya. Cuma kita akan lalai disebabkan size screen dia yang besar. So far enjoy je gunakan display dia ni. Sangat smooth, sangat laju untuk scrolling. Dan nak layan segala entertainment pun rasa best je disebabkan AMOLED display dia yang cantik lah. Dia memang paparkan warna yang pekat, display yang vibrant, details pun cukup tajam. Even fingerprint in display dia pun cukup laju untuk baca cap jari kita. Sepanjang gunakan Nothing Phone 3A ni sebagai daily driver, sejujurnya performance dia sangat smooth. Gabungan di antara Snapdragon 7S Gen 3 dan juga Nothing OS 3.1 ni memang berjaya lah. Sebelum ni kan dia guna chip MediaTek, sekarang gunakan Snapdragon dan aku rasa sekarang ni dia lebih well tuned je daripada yang sebelum ini. Performance dia memang sangat smooth untuk kita buat tugasan harian. Even nak main game pun tak ada masalah pada smartphone ni. Dan sepanjang gunakan dia memang susahlah nak jumpa jitter ataupun lag semua tu. Apa lagi yang best pada smartphone ni adalah bateri dia. Bukan kapasiti bateri tapi ketahanan bateri dia. Untuk kapasiti bateri 5000 mAh biasa je bagi smartphone mid-range zaman sekarang ni. Tapi untuk dia punya ketahanan bateri ni cukup untuk guna sehari. Sangat cukup. Dan dia punya pengecasan pun dah upgrade. Sebelum ni 45, sekarang 50 watt. Naiklah sikit daripada tak ada. Jadi nak cas penuh dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 56 minit sahaja. Tak sampai sejam pun. Tapi macam biasalah, kita tak dapat dia punya pengecasan dalam kotak pembelian. Tak dapat free. Dan kalau anda beli Nothing 3A ni, boleh katakan orang yang terawal lah yang dapat gunakan dia punya essential key. Biasanya smartphone zaman sekarang ni, diorang letak extra button untuk kegunaan kamera. Tapi benda tu tidak berlaku pada smartphone Nothing. Diorang letak extra button ni untuk kegunaan ciri AI. Yes, physical button untuk kegunaan ciri AI. Jadi, benda ni dinamakan sebagai essential key untuk kita akses kepada essential space. Pada mulanya aku rasa macam apa benda ni kan nak kena tambah extra button untuk guna ciri AI dia. Tapi selepas beberapa minggu gunakan essential space ni, yes, aku dah start rasa appreciate, start rasa fun untuk gunakan button ni. Serius, dia memang membantu, memudahkan kita punya kehidupan seharian lah. Terutamanya kita punya kerja. Bagi anda sentiasa ada appointment, sentiasa ada event, tinggal screenshot je gunakan essential key ni. Nanti dia akan save dalam essential space untuk bagi kita reminder bila tarikh event ataupun appointment yang kita patut datang tu. Dia bijak tau, dia boleh capture tarikh dan masa. Jadi nanti dia akan remind kita semula. Sebenarnya boleh je kita buat secara manual, masukkan detail dalam kalender, bla bla bla. Tapi bagi orang yang busy ataupun jenis yang pelupa ke macam aku ni, memang jenis pelupa sikit kalau ada tarikh event dan sebagainya. So, kita nak benda yang pantas, benda yang on the go, benda yang membantu kita untuk capture segala detail yang penting lah. Contohnya macam event tadi. Tinggal screenshot je gunakan essential key ni, nanti dia akan masuk dalam essential space dan benda ni akan remind kita pada waktunya. Untuk kamera dia, Nothing 3A ni dia ada upgrade dan juga downgrade. Upgrade dia adalah sekarang dah ada telefoto 50 megapiksel
Ini berita baik untuk semua orang. Telefoto ni ibarat menu wajib sebenarnya untuk mana-mana smartphone. Downgrade dia pula pada kamera ultra wide. Dulu 50 megapiksel, sekarang 8 megapiksel sahaja. Untuk hasil kamera utama, cantik, dynamic range yang luas, warna yang punchy, white balance pun terjaga dengan baik. Hasil dia cukuplah dengan apa yang kita nak. Kamera telefoto dia pun mantap, dapat berikan details yang tajam. Even 10 kali zoom pun, dia tetap mampu berikan details yang bagus. Cuma, kalau zoom terlalu dekat, 30 kali zoom contohnya, dia agak barai sikit. Untuk kamera ultra wide dia pula biasa je, but still boleh pakai. Yang penting, warna dia tak jauh dengan kamera utama. Cuma, ada perasan yang distortion dia noticeable jugalah. Hopefully, next generation, Nothing akan bagi triple 50 megapiksel untuk smartphone diorang. Okey, ini adalah hasil rakaman kamera utama dia pada resolusi tertinggi 4K 30fps. Dia boleh merakam sehingga 4K, tapi cuma 30fps sahaja. Sekarang kita nak test dia punya autofocus. Sup. Right. Okay, dia macam ada delay sikit. Yup. Ada delay sikit untuk autofocus dia. Habis. Ya, kurang sikit lah autofocus dia. Okay, kita test stabilizer pula. Right. So, tadi kita step dekat situ. Ada gegar sikit. Right. Untuk jalan macam ni, nice. Dia punya stabilizer sangat smooth. Even dekat preview screening pun sangat smooth. Tak ada gempa bumi semua, memang tak ada. Dan tengok warna dia sangat natural lah. Nice. Untuk hasil rakaman kamera utama dia ni memang cun. Padu lah. Lagi-lagi untuk hasil rakaman 4K dia ni cukup nice. Untuk smartphone mid-range bawah RM2,000. Mantap. Jadi dengan tanda harga RM1,699, Nothing Phone 3A ni memang berbaloi untuk kita beli. Dia menawarkan sesuatu yang berbeza lah. Design dia berbeza, design unik. Dengan lampu kat belakang ni memang fun lah, memang cantik dia punya design ni. Kemudian dia punya software is one of the best bagi smartphone bawah RM2,000. Untuk kamera boleh compete dengan smartphone lain, cuma bukan yang terbaik lah. Ada lagi cantik smartphone Vivo contohnya untuk segmen harga yang macam ini. Tapi dia punya software, performance, dia punya bateri, pengecasan semua tu memang sangat berbaloi untuk beli Nothing Phone 3A ni. So guys, nampaknya saja video kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.